Tuan-puan pernah tengok tak orang bawa duit dengan beg plastik yang besar masuk ke kedai semata-mata nak beli sebuku roti? Ia berlaku dalam realiti tuan-puan di negara Venezuela dengan Zimbabwe. Dan tahu tak bagaimana mereka rakyat Venezuela dengan Zimbabwe nak selamatkan harta mereka? Mereka mengumpul emas. Fakta yang tuan-puan kena tahu, pada tahun 2008 negara Zimbabwe telah mengalami hyperinflation yang paling teruk dalam sejarah moden. Inflasi mencecah 89.7 septilion peratus setahun. Ya, itu 89.7 diikuti 20 nilai mata wang negara mereka jatuh setiap jam secara mendadak. Ada not daripada negara Zimbabwe yang bank negara mereka cetak sebanyak $1 trilion not. Tapi walaupun nilai $1 trilion pun tak cukup lagi nak beli telur. Negara Venezuela pula sekitar tahun 2014, hanya 11 tahun yang lepas, situasi mereka lebih kurang sama. Duit Bolivia hilang nilai secara mendadak kerana krisis ekonomi dan politik. Pada tahun 2018, inflasi negara Venezuela mencapai sebanyak 1 juta peratus. Rakyat terpaksa nak timbang duit semata-mata nak beli sayur sebab duit mereka terlalu banyak dan tak ada nilai. Akhirnya, rakyat kedua-dua negara ini beralih kepada mata wang sebenar, iaitu emas dan perak. Kalau mereka simpan duit, mereka akan rugi. Kalau mereka simpan emas, mereka boleh gunakan untuk beli barang keperluan. Walaupun kita melihat daripada fakta dua negara ini, negara kita juga tak terkecuali tuan-puan. Negara kita pernah jatuh 50% pada tahun 1998, iaitu $1 bersamaan RM2.50 jatuh kepada RM4.70. Tahun ini pun kita boleh melihat bagaimana nilai ringgit kita hanya sekitar RM4.77. Jadi kepada tuan-puan di luar sana, kalau takut kekayaan tuan-puan dirompak oleh inflasi, maka cepat-cepat alihkan nilai kekayaan tuan-puan ke dalam bentuk aset fizikal, iaitu emas. Pesan guru kewangan Tuan Azizi Ali. Tuan Azizi Ali pesan alihkan 10% daripada nilai kekayaan tuan-puan ke dalam bentuk emas fizikal begini. Contoh yang boleh dapatkan tuan-puan adalah dinar dan juga gold bar emas. Tuan-puan boleh dapatkan di syarikat yang terkenama di Malaysia, iaitu syarikat emas Public Gold. Public Gold dah lebih 17 tahun beroperasi di Malaysia. Sekarang Public Gold dah ada lebih 1.7 juta rakyat kita menabung bersama Public Gold.